Apa khabar semua? Sihat? Bagus! Saya Amir Zuhair. Hari ini kita akan review Monster Galaxy Card Pack Gold Impact. Yeah! Enjoy! Okey. Ini dia pack Bold Impact edisi yang kelima. Mari kita review setiap kad yang kita dapat untuk pack kali ini. Untuk kad pertama kita dapat kad Grade C, Boboiboy Duri. Dia merupakan kuasa evolusi elemen daun tahap kedua. HP 120, attack 180. Efek kad ini adalah tetapkan attack pihak lawan kepada kosong selama 2 pusingan awesome. Kemudian, attack pihak lawan kembali normal pada awesome ketiga. Seterusnya, kita dapat kad Grade B, Gopal dan Ying. Mereka merupakan kawan rapat yang mempunyai dialog yang kelakar dan menghiburkan. HP 140, attack 120. Efek kad ini adalah pilih satu kad dari zon kalah dan masukkan ke dalam deck. Kocok semula deck selepas kad dimasukkan. Next, kita dapat kad Grade B, Feng. Dalam Arc Windara isu 13, Feng dan rakan-rakan memakai baju perisai Satria Windara untuk bertarung dengan Maharaja Reramos dan tentera Kelkatoa. HP 140, attack 120. Efek kad ini adalah tiru efek kad lawan yang berada di zon aktif. Jika pemain menggunakan kad sokongan, efek kad tersebut juga akan ditiru dan diaktifkan oleh pemain. Untuk kad seterusnya, kita dapat kad Grade B, Adudu dan Pro. Dalam Arc Genta isu 15, mereka memainkan peranan yang besar dalam usaha untuk menewaskan Roksaksa. HP 120, attack 120. Kedua-dua pemain melempar HP marker. Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, pemain akan mendapat serangan pertama tanpa perlu awesome. Next, kita dapat kad Grade B, Kuali dan Ying. Dalam Arc Baraju isu 18, mereka berdua bersama dengan Boboiboy Ice berusaha keras untuk membantu Puak Salju. HP 120, attack 100. Efek kad ini adalah lihat kad di tangan pihak lawan, pilih satu kad dan hantar ke zon kalah. Akhir sekali, untuk kad special print, kita dapat kad Grade A, Boboiboy Rimba. Rimba adalah kuasa evolusi elemental daun tahap ketiga. HP 280, attack 280. Efek kad ini adalah sepanjang pusingan ini, kad lawan tolak 60 HP setiap kali pemain kalah dalam awesome. Itu saja daripada saya. Ingat ya,